Macam cantik. RM91. Ya. Apa tu? Crochet flower. Crochet flower lagi. Ambil 2 dulu. Nak cari colour putih. Nak gelap-gelap sikit. Dia berapa ringgit pula? Nanti jadi semak je kat rumah tu. RM22. So expensive. For a decoration. Bawa budak-budak ni. Aku beli minum repek-repek. This is pretty. Can I put this on my blanket? RM8. Tengok price. I don't know. Tengok yang atas tu berapa ringgit. Sama je price dia. Ni RM10 juga. RM10.9 tepang. Because this big. Dia 4 segi. Untuk apa cushion ni macam ni. Okay. But I want to put this on the pillow I've been sleeping on. Tak boleh lah, tak muat. Yang tu kena cari kat tempat pillow. Jom kita tengok sana. Colour yang biru ni cantik juga. Sekejap. Ni. This is sleeping pillowcase. Sleeping pillowcase. Mama pretty. Awak ugly. So ugly. Itu set ni satu. Oh, dia macam kain dia macam stretching. Ambil je lah yang ni. Just take yang golden. Cantik. Ambil 2. Nanti kau tak cukup datang lagi. Alright. Mana pillowcase? Look, those cups are so pretty. Can I have the black one? Semua benda nak. Pergilah tengok. Pergi tengok sini. Shy pula. And then I don't know. Macam curtain. Oh. Fabric dia special tau. Nak tengok pillowcase ni. Tak tahu pillowcase kat mana. Kat sini-sini kot. Ni apa benda? Quilt cover ke? Oh, quilt cover. Ni kita datang tadi, ya Allah. I will gonna check out that brother cup king. Okay. Cup. Tak jumpa lah. Tak. Tutup. Nak apa? Berapa ringgit ni? Ha? 19? Ya. Ambil kat belakang. Okey. Lagi nak beli. Tak jumpa pula pillowcase. Besar macam ni. Pula pillowcase. Tak masuk kat. Buat kau. Ya betul lah pegang basket ni. Ada banyak cermin. Pokok pasu. Big. Ya. Aku nak beli pokok pasu tapi husband tak bagi. Sebab pasu. Aku tandas sendiri.
Tangan sini lambat lah nak tumbah. Ni pet, barang pets. Untuk miau. Tu ada crochet stuff. Crochet stuff. Ni kalau nak apa yang mama nak. Banyak work. Ini 215. Ini murah, RM33. Kita kena beli 2. Ini cantik. Ini cantik. But I like this one more. Yang tu RM17 tu. This kat what itu? I'm so pretty but so expensive too. Ya. Kalau raja boleh brand sendiri. Kami put kat living room. Become Ya, okey. Living room yang macam ni pun cantik. Macam ni pun cantik. Dah besar kan. Yang konon lah nak buat painting sendiri. Nasha pergi. Nak cari laundry basket. Ni lah. Ada lamp. Tapi ni lah kan dah ada baru tu baru beli. Tengok. Wow, macam zaman dulu punya mainan. Berapa ringgit? RM6. Okey. Putih. This one so pretty. Nampak apa lah? Oh, dia ada banyak scene. Tengok. Buat sekali lagi Aisyah. No, the white one. This one. Wah. Boleh jakun pokoknya. Okay, ni aksesori sahaja. Benda basket kat sana, kenapa datang belah sini ya Allah? Ni ialah jam. Oh ya, Bermacam-macam jam. Aku suka yang besar sekali. Yang besar sekali ni RM55 tu. Sekejap. Ni laundry basket kat sini lah. Ni lah. Laundry basket. Laundry. Tu, which one? I saw some furries. Yeah, you own Wait lah Syah. You own laundry basket. This one can move. Mana? Cari yang dalam bungkusan. Tu. Berapa ringgit tu? RM23. Mama pun nak sebenarnya. Ni tak ada kekalian lipstick. Kenapa ni? Building block. Berapa besar? Okey, ambil lah. RM16. Aku nak biar ni. Ambil satu dulu. Kalau okey, beli satu lagi. Ni RM24. Jom. Banyak lah. Aisyah. It's up here. Aisyah. I saw the furry stuff again. You done? Yeah. Dah siap? It's cold. Okay, jom lah. It's just a bad parenting.
Pandai lah, ha? Dia baby memang nangis. Okay, kita beli ni. Apa ni, bantal Syah. RM19. Lepas tu blanket teruk ni RM48.90. Laundry basket RM24. Laundry basket lagi RM23. Ni berapa ringgit ni? Dia kolam RM15. Ni apa? Oh, mark RM19. And then pencil case RM10.90. Yang ni RM16. Lilin RM7.90. Kucing aku RM9. Dan ni semua RM10.90 satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, that's all. Jom pergi bayar. Oh, order some stuff on my basket all the time.